Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah yang kami sayangi, Puan Flaria, Puan Elis serta rakan-rakan yang kami kasihi sekalian. Baiklah, pada hari ini kami bertiga akan membentangkan rancangan pengajaran harian yang kami lakukan di dalam subjek BMMB 3223 iaitu pengajaran kemahiran bahasa dalam bahasa Melayu. Jadi dalam rancangan pengajaran harian kami ini kami memilih tema iaitu tema keluarga penyayang. Sebelum kami memulakan pembentangan, orang-orang tua dahulu pernah berkata tak kenal maka tak cinta. Jadi marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri, nama saya Muhammad Hifzan bin Fahmi Faizal, bernombor matriks P2401394. Dan saya Muhammad Arif Fikri bin Zali dengan nombor matrik P240111364. Saya Muhammad Zarif Fahim bin Zainal Fitri bernombor matrik P240111397. Baiklah, selesai sudah berkenalan dengan ahli kumpulan kami. Seterusnya kita meneruskan dengan pembentangan. Saya serahkan kepada Arif untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Baiklah, bagi rancangan pengajaran harian RPH yang telah kami pilih, mata pelajaran iaitu mata pelajaran Bahasa Melayu bagi tahun 1. Tema yang telah kami pilih adalah keluarga penyayang. Dan tajuknya pula ialah Keluargaku Sayang. Standard kandungan yang terlibat dalam RPH kami ini iaitu 2.1 Asas membaca dan memahami. Standard pembelajaran pula iaitu SP, kami memilih 2.1.1 yang mana membaca dengan sebutan yang betul dalam konsep vokal, konsonan, suku kata, frasa, perkataan dan ayat. Seterusnya ialah objektif pembelajaran. Jadi pada akhir pembelajaran, murid dapat menyebut 5 huruf vokal dengan sebutan yang betul. Dan murid dapat membaca sekurang-kurangnya 3 perkataan berkaitan keluarga dengan betul. Dan yang ketiga ialah murid dapat membaca sekurang-kurangnya 1 ayat mudah dengan sebutan yang jelas dan lancar. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kriteria kejayaan. Murid dianggap berjaya apabila dapat menyebut huruf vokal tanpa bimbingan guru, membaca perkataan ibu, ayah, abang, kakak dengan tepat dan seterusnya dapat membaca ayat ini ibu saya dengan jelas. Jadi nanti kita akan tengok di dalam lakonan situasi sebentar nanti. Dan seterusnya kita pergi kepada elemen merentas kurikulum atau EMK, iaitu nilai murni yang kami akan terapkan di dalam pengajaran kami ini ialah kasih sayang terhadap keluarga. Sesuailah dengan temanya iaitu kekeluargaan. Seterusnya, teknologi maklumat dan komunikasi TMK iaitu penggunaan Canva, PowerPoint dan WordWall iaitu BBM yang kami akan gunakan sebentar nanti. Seterusnya. Baiklah, seterusnya kemahiran berfikir aras rendah. Pertama, kita ada mengenal pasti huruf vokal. Dan yang kedua, memadankan gambar dengan perkataan yang disediakan. Seperti yang kami menggunakan bahan bantu mengajar kami. Yang pertama kami menggunakan slide Canva. Dan seterusnya kami juga menggunakan aktiviti didik hibur. Seterusnya kami ada juga gambar digital keluarga. Dan aktiviti WordWall juga kami terapkan dalam PDP kami. Seterusnya, bahan bantu mengajar yang kami guna adalah projektor dan komputer. Jadi, baiklah, untuk lebih faham, jadi kami akan tunjukkan BBM yang kami gunakan, iaitu slide Canva. Jadi ini adalah slide Canva yang kami gunakan, iaitu gambar ahli keluarga. Seterusnya ialah lagu didik hibur.
Jadi kami gunakan lagu 1, 2, 3 sayang semuanya untuk menaikkan semangat pelajar. Okay. Seterusnya kami meletakkan gambar ahli keluarga untuk menjadi jadi Akan lebih bersesuaian dengan tema yang kami pilih, iaitu tema kekeluargaan. Yang murid tu tahu siapa kakak, siapa adik, ibu dan sebagainya. okay. Seterusnya, bahan BBM yang kami gunakan ialah aktiviti word wall. Kami ada sediakan 2 aktiviti word wall, iaitu di dalam aktiviti 2 dan aktiviti 3. Jadi kita mulakan dengan aktiviti kedua terlebih dahulu. Saya serahkan kepada Arif untuk terangkan dengan lebih terperinci. Okey, baiklah. Untuk aktiviti yang kedua, kami menggunakan satu aplikasi ataupun web iaitu WordWall, dan dalam ni guru-guru boleh edit gambar, boleh edit kandungan dia, jawapan dia, soalan dia. Jadi ini memudahkan kepada guru untuk mengajar dan memudahkan kepada murid untuk belajar. Jadi untuk aktiviti yang kami buat ni, aktiviti ini dapat melatih kemahiran kognitif murid untuk mengecam gambar dan menjawab soalan menggunakan semua jawapan yang telah disediakan. Tidak perlu fikir lagi, cuma memilih sahaja. Jadi kalau nampak gambar sedikit tua dengan uban, lelaki tua dengan uban macam ni, mungkin pelajar-pelajar akan berfikir antara bapa dan datuk. Jadi mereka hanya dapat pilih antara dua tu sahaja. Macam tu lah. Baiklah, seterusnya untuk kemahiran yang ketiga, saya serahkan kepada Ifzan. Baiklah, terima kasih Arif untuk penerangan tentang permainan word wall dalam aktiviti 2 seperti tadi. Baiklah, yang ini kita pergi kepada permainan word wall juga, tapi permainan ini kami letakkan di dalam aktiviti yang ketiga. Mengapa kami letakkan aktiviti ataupun permainan word wall ni dalam aktiviti ketiga? Kerana kalau kita dapat lihat daripada awal tadi, kita mulakan daripada sekecil-kecil perkara. Kami mula daripada perkara kecil sehingga besar, iaitu pada mulanya kami memperkenalkan apa itu keluarga. Kami mengenalkan hanya frasa perkataan. Jadi kami meletakkan aktiviti ini dalam aktiviti ketiga kerana kami telah memulakan dengan aktiviti yang mudah, iaitu meneka, siapakah itu, hanya menggunakan perkataan. Dan yang ini kita boleh lihat di dalam bulatan ini tertulisnya ayat-ayat ringkas. Jadi ayat-ayat ini membolehkan murid untuk membaca ayat-ayat di dalam apa yang mereka dapat ini dengan betul. Jadi guru sendiri akan menilai adakah sebutan murid-murid mereka betul ataupun salah, dan jika salah, guru sendiri akan memperbetulkan sebutan mereka. Saya berikan contoh. Kita akan pusingkan dulu roda ini. Yalah, pusing, murid akan pusing dan okey. Baiklah, contohnya murid dapat ayat ni. Jadi murid yang tekan itu akan membaca ayat ini. Contohnya murid, abang saya pandai. Begitu. Jadi kalau murid itu membaca ayat ini dengan sebutan yang salah ataupun ada sedikit pelat, jadi guru itu akan memperbetulkan bacaan mereka, dan jika betul, berikanlah tepukan bagi meningkatkan lagi emosi mereka ketika belajar. Dan murid-murid lain juga akan lebih bersemangat jika melihat rakan-rakan mereka yang lain dapat menjawab dengan betul. Mereka juga akan rasa semangat untuk menjawab apa yang tertera dalam bulatan ini, sebegitu. Jadi aktiviti ini akan merangsang ataupun akan meningkatkan lagi kemahiran untuk membaca dan menyebut perkataan dengan betul.
Baiklah. Dan yang terakhir ialah BBM yang kami gunakan ialah projektor dan komputer riba. Tanpa kedua-dua perkara ini tidak lengkaplah proses PDP kami bertiga, kerana jika tiadanya komputer riba, tiadalah permainan work wall, tiadalah slide Canva ini. Dan jika tiada projektor, bagaimana murid akan melihat slide Canva ataupun game ini dengan jelas seperti ini. Jadi ini juga termasuk di dalam bahan bantu mengajar kami. Baiklah, selesai sudah pembentangan kami bertiga untuk RPH, dan seterusnya kami akan teruskan dengan simulasi pengajaran kami. Jadi kami bertiga akan melakukan situasi di dalam kelas dan saya akan berperanan sebagai guru, dan kedua-dua kawan saya iaitu Arif dan Zarif akan menjadi murid. Jadi marilah kita hayati dan lihat simulasi ini bersama-sama. Okay, mula-mula cikgu bangun dulu. Okay. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid cikgu. Okay, murid-murid cikgu boleh duduk dulu. Terima kasih, cikgu. Okay. Cikgu nampak kamu semua ni macam kurang semangat lah pagi-pagi ni. Okay, tak apa. Cikgu tahu macam mana nak aktifkan balik diri kamu. Cikgu rasa kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan nyanyian. Kamu semua suka tak nak nyanyi ni? Suka. Okay, baiklah. Kita akan nyanyi lagu 1, 2, 3 sayang semuanya. Jadi cikgu nak kamu semua nyanyi sama-sama dengan cikgu, boleh? Boleh. Baik. Satu, saya sayang ibu. Dua, saya sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Satu, saya sayang ibu. Dua, saya sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Macam ni lah cikgu suka. Okey. Jadi kita akan mula lagu sekali, boleh? Boleh. Kita nyanyi lagi sekali. Sama-sama kita nyanyi. Dan lagi semangat kita nyanyi hari ni, okey? Okey. Okey, jom nyanyi sama-sama. Satu, saya sayang ibu. Dua, saya sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Satu, saya sayang ibu. Dua, saya sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Yeay. Okey. Terima kasih murid-murid cikgu sebab sudi menyanyi untuk hari ni. Okey, murid-murid cikgu boleh duduk dulu. Okey, terima kasih cikgu. Okey, baiklah. Rasa-rasanya daripada nyanyian tadi, murid-murid semua boleh agak tak apa yang cikgu nak ajar hari ni? Saya rasa tentang kekeluargaan, cikgu. Kekeluargaan. Oh, baik. Betul ke? Tekaan yang sangat tepat, Arif. Terima kasih Arif untuk tekaan tu. Baiklah. Seterusnya, murid-murid cikgu nampak tak gambar ni? Nampak. Okey. Murid-murid rasa ni gambar apa? Keluarga. Pandai Zarif. Baiklah, cikgu nak panggil Arif. Boleh bangun dulu Arif? Boleh. Okey Arif. Cuba teka yang ini siapa? Yang pakai tudung ni? Pakai tudung tu, cikgu. Pakai tudung. Pakai tudung ni saya rasa ibu dia, cikgu. Ibu dia. Betul ke ni Arif? Pasti ke? Betul, pasti. Betul. Tekaan yang
Tepat Arif. Tepuk tangan, tepuk tangan. Okey, baiklah. Arif boleh duduk. Cikgu nak panggil Zarif pula. Okey. Baiklah Zarif. Zarif rasa dalam banyak-banyak gambar ni, yang mana satu ayah dia? Ayah. Ha. Yang sebelah ibu dia cikgu. Yang mana? Yang ni ke? Yang tu. Betul ke Zarif? Nampak sebab dia tua cikgu. Oh, dia tua. Okey, betul. Tepuk tangan. Woo! Okey, baiklah. Nampak murid-murid cikgu pun dah ada kemahiran yang sangat pandai untuk meneka ahli-ahli keluarga ni. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti kita yang sangat menyeronokkan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulakan aktiviti kita pada hari ini, baiklah, cikgu nak kamu semua teka huruf-huruf yang cikgu tunjuk ni dan sebutkan huruf dia dengan jelas, boleh? Boleh. Cikgu nak sama-sama dulu, nanti baru cikgu panggil seorang-seorang, boleh? Boleh. Okey, yang ini huruf apa? Huruf A. A. Okey, pandai. Yang ini huruf apa? E. E. Okey, pandai-pandai. Okey. Ada lagi 3 huruf. Cikgu nak panggil Zarif dululah, Zarif. Zarif boleh bangun dulu. Okey, Zarif, ini huruf apa? Huruf L kot cikgu. Huruf L? Bukan Zarif. Okey, ada kawan-kawan yang boleh tolong tak? Saya cikgu. Okey, Arif, boleh bangun? Ni mungkin huruf I cikgu. Pandai. Okey. Arif pun dah teka. Okey, yang ni sebut sama-sama lah. Yang ni huruf apa? Oh. Yang terakhir ni huruf? U. Pandai. Okey, mula-mula cikgu boleh duduk dulu. Okey, baiklah. Daripada kelima-lima huruf yang cikgu tunjuk tadi, kamu semua rasa lima-lima huruf ni huruf apa? Huruf apa? Ada 5 huruf ni. Kita ada 2 jenis huruf. Cikgu dah ajarkan kelas minggu lepas, cikgu ajar secara ringkas je. Tapi minggu ni kita pergi lebih mendalam sikit. Ni huruf apa? Ada 5 huruf. A, E, I, O, U. Huruf apa? Huruf konsonan ke? Konsonan. Salah tu Zarif. Okey, ada kawan-kawan yang boleh tolong tak? Saya cikgu, saya. Okey, Arif, boleh bangun dulu? Okey. Berdasarkan apa yang kita telah belajar, saya rasa ni huruf vokal cikgu. Huruf vokal. Pandai Arif. Tak apa Zarif, lepas ni boleh cuba lagi. Okey, baiklah. Dalam banyak-banyak huruf ni, cikgu nak kamu semua bagi tahu, tadi kamu semua dah tengok kan gambar ahli keluarga, betul? Baiklah, cikgu akan panggil setiap satu orang. Cikgu akan tunjukkan satu huruf, contoh huruf A ni, dan cikgu nak kamu semua teka dalam ahli keluarga, nama-nama ahli keluarga, nama ahli keluarga mana yang bermula daripada huruf yang cikgu tunjuk ni? Boleh? Boleh. Baiklah, cikgu nak panggil Arif dululah. Arif hari ni nampak sangat aktif hari ni. Baiklah, cikgu akan tunjuk huruf I. Dalam ahli keluarga, siapa yang bermula daripada huruf I? Huruf I cikgu. Huruf I. Huruf I. Ibu. Ibu. Pandai Arif. Tepuk tangan untuk Arif dulu. Okey. Boleh duduk Arif, boleh duduk. Terima kasih cikgu. Cikgu nak panggil Zarif lah pula. Zarif. Huruf A. Huruf A ni paling banyak, paling senang. Cikgu nak Zarif sebut 2 lah. 2. Untuk cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Okey, A, huruf A. Ada siapa dalam keluarga yang mula daripada huruf A? Cikgu nak 2. Satu ayah cikgu. Ayah. Okey, pandai. Lagi satu? Satu lagi adik cikgu. Adik. Pandai Zarif. Zarif dah boleh ikut dah rentak pelajaran kita hari ni. Okey, Zarif boleh duduk. Terima kasih Zarif. Tepuk tangan untuk Zarif dulu. Baiklah. Nampak murid-murid cikgu pun dah menguasai huruf vokal pada hari ini. Okey, jadi kita akan pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang kedua ni memerlukan murid-murid cikgu untuk berfikir. Jadi harapnya murid-murid cikgu ni dapatlah membuat bermain game ni dengan baik. Ni game ni sangat seronok. Cikgu memang seronok sangat. Jadi mula-mula kita akan mulakan game ni dengan perbincangan dulu. Mungkin dalam 2 ke 3 soalan kita akan berbincang bersama-sama. Dan seterusnya cikgu akan panggil setiap seorang untuk melakukan
ataupun melengkapkan soalan dalam game ni. Okey, boleh semua? Boleh. Baiklah, kita mula game ni dulu. Baiklah, kalau dalam ni, ini siapa? Cepat, ada berapa saat dia bagi, dia kira saat tu. Ni siapa? Kita sama bincang dulu. Bapa cikgu. Bapa, okey. Arif bapa, Zarif cakap apa? Saya tak nak sama dengan dia, jadi saya ambil Datuk lah. Datuk. Rasanya kita nak pilih jawapan mana? Jawapan Arif ke jawapan Zarif? Saya rasa Zarif betul lah cikgu. Zarif betul. Okey, kita tengok. Cikgu tekan Datuk. Betul, Datuk. Baiklah. Yang kedua. Okey, yang ini siapa? Dia pegang tongkat, dia pakai cermin mata, rambut dia putih. Rasa-rasanya dia siapa? Ini sekali lagi. Ini Nenek. Nenek, pandai menurut cikgu. Tapi kita tak tahu betul ke tidak. Cikgu tekan dulu. Betul. Baiklah. Untuk yang ketiga ni, cikgu nak Zarif dulu. Okey, Zarif. Zarif rasa ini siapa? Dia tak terlalu muda sangat. Rasa-rasanya dia siapa? Ni bapa ke cikgu? Bapa. Baik, cikgu cuba dulu tekan. Betul, tahniah Zarif. Baik, ini cikgu memang suka lah murid-murid cikgu hari ni. Kita pergi Arif pula. Arif cuba teka. Yang ni nampak. Dia masih bayi tu, masih kecil lagi. Rasa-rasanya dalam keluarga ni dia siapa? Kalau dalam keluarga yang paling kecil cikgu Yang paling kecil. Kalau yang paling kecil saya rasa adik. Ni adik ni. Adik. Baik, kita cuba. Cikgu tekankan dulu. Betul. Tahniah. Baiklah, kita ada lagi dalam 15 soalan. Jadi cikgu nak seorang pergi ke depan. Cikgu minta Zarif dulu pergi ke depan untuk pilih jawapan yang betul. 5 soalan. Cikgu nak Zarif jawab 5 soalan. Zarif boleh pergi depan dulu. Boleh cikgu. Zarif kena tekan jawapan mana yang betul. Jadi Zarif teka. Yang okey, ini siapa? Okey, Zarif tekan je. Nanti kalau betul kita tepuk, salah nanti kita betulkan. Tak apa. Zarif boleh tengok dulu soalan. Pelan-pelan. Tekan je cikgu, tekan je. Tekan je yang mana satu Zarif rasa betul. Abang pandai. Okey, seterusnya. Zarif boleh teka lagi. Ini siapa? Cuba teka. Ini macam kakak. Ni kakak ke emak? Kakak ke emak? Cuba fikir. Tengok daripada personality dia, daripada macam mana tu dia pakai skirt macam tu. Rasanya dia macam kakak ke dia emak? Ni kakak kot cikgu. Salah. Emak. Tak apa. Cubaan yang baik Zarif. Tak apa. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Ini baru kakak. Yang ni baru kakak. Ya ke? Pandai. Okey. Baiklah. Zarif, terima kasih. Boleh duduk dulu. Terima kasih cikgu. Cikgu nak Arif pula. Arif boleh bangun? Saya cikgu. Arif boleh pergi ke depan. Buat macam Zarif tadi. 3 soalan. Lengkapkan 3 soalan. 3 soalan. 3 soalan. Rasanya ni siapa? Untuk gambar ni cikgu. Untuk gambar ni, betul. Untuk gambar ni. Uish. Nampak tak? Siapa ni? Saya rasa dia emak kot. Pandai. Terima kasih Arif untuk tekaan sebentar tadi. Baiklah. Seterusnya, cikgu akan pergi kepada aktiviti yang ketiga. Aktiviti seterusnya ni, aktiviti yang tadi kita dah teka. Siapakah gambar tadi tu? Siapa atuk, siapa nenek, siapa ibu, betul tak? Betul. Yang ini cikgu akan bagi ayat yang ringkas je, ayat yang sangat ringkas, dan cikgu nak murid-murid cikgu baca bersama-sama dan cikgu nak satu persatu untuk baca ayat yang cikgu tunjuk ni, boleh? Boleh. Baik. Nampak tak? Ini gambar-gambar ni boleh tengok. Baiklah. Minta maaf lah yang kat bawah ni tak nampak sangat. Tak apa, cikgu tunjukkan macam ni dekat kamu semua. Biar kamu semua nampak. Baik.
Kita mula daripada yang ini dulu. Cuba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ini ibu saya. Lagi sekali. 1, 2, 3. Ini ibu saya. Baik, pandai. Okey, seterusnya. Cikgu nak kamu baca yang atas, yang belah kanan ni pula. Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Ini atuk saya. Lagi sekali. Ini atuk saya. Baik, pandai. Seterusnya yang dua yang di bawah ni, cikgu nak satu persatu daripada murid-murid cikgu untuk bacakan ayat ringkas yang ada dekat sini. Cikgu minta Arif dulu untuk baca yang ini. Boleh nampak dekat depan tu? Boleh. Ini abang saya. Lagi sekali. Ini abang saya. Baik, pandai. Okey, Arif boleh duduk. Cikgu minta Zarif pula bangun. Okay, cuba baca yang bawah ni pula. Dalam kiraan 1, 2, 3. Ini ayah saya. Sekali lagi. Ini ayah saya. Pandai. Okey, Zarif boleh duduk. Terima kasih. Baiklah. Murid-murid cikgu dah pandai huruf vokal, dah pandai perkataan dalam keluarga, dah pandai juga sebut perkataan-perkataan ringkas ni. Cikgu bangga betul dengan murid-murid cikgu. Okey, baiklah. Daripada keempat-empat gambar ni, yang mana satu korang paling sayang kalau dalam keluarga kamu? Cikgu minta Arif dulu lah. Arif rasa kalau dalam keluarga Arif, siapa yang paling Arif sayang? Kalau saya paling sayang dalam keluarga saya sayang ibu saya. Ibu. Okey, baik. Terima kasih Arif. Zarif pula. Zarif, kalau dalam keluarga Zarif sayang siapa? Ayah ke? Kalau saya pun sama cikgu, ibu saya cikgu. Ibu juga? Ya. Baiklah Zarif, terima kasih. Tapi hakikatnya memang kita sayang ibu kita, tapi sayanglah seluruh keluarga kita. Sebab seluruh keluarga kita tu ialah peneman kita yang akan membantu kita macam-macam mana sekalipun. Adik-beradik kita, ibu kita, ayah kita, atuk kita, nenek kita, semua ahli keluarga kita tu, kalau boleh kita sayang semua. Boleh? Boleh. Baiklah murid-murid. Tadi murid-murid dah baca kan empat ayat ringkas tadi, betul? Betul. Sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, cikgu rasa macam tak cukup lah satu permainan tadi. Cikgu nak juga ada permainan kedua. Permainan ni lebih susah sikit daripada permainan pertama tadi. Tapi cikgu rasa anak-anak murid cikgu yang bijak sana, yang pandai ni mesti boleh punya. Baiklah. Boleh mainan semua Boleh. Jadi permainan ni tak mudah, tak senang, tak susah. Tapi murid-murid kena baca apa perkataan yang kamu semua dapat. Baiklah, cikgu akan pusing 2 kali dan 2 kali tu kamu semua akan baca sama-sama. Dan selepas kamu baca sama-sama, cikgu nak setiap satu orang bangun dan tekan sendiri. Dan apa yang kamu semua dapat tu, kamu semua perlu baca dengan sebutan yang betul. Boleh ke tak boleh? Boleh. Baiklah. Cikgu tekan dulu. Apa kita dapat? Tunggu. Baiklah. Baca sama-sama. Dalam kiraan 1, 2, 3. Abang saya pandai. Sekali lagi. 1, 2, 3. Abang saya pandai. Pandai. Sebutan yang sangat jelas. Tapi 1 tak cukup. Kena kali kedua pula. Kita tengok apa yang kamu semua dapat. Boleh baca sama-sama? Boleh. Dalam kiraan 1, 2, 3. Datuk saya kuat. Sekali lagi cikgu nak dengar. Dalam kiraan 1, 2, 3. Datuk saya kuat. Pandai. Tepuk tangan dulu. Baiklah, tadi dah baca sama-sama. Jadi cikgu nak minta setiap satu orang bangun, tekan sendiri apa yang tertera dekat komputer tiba cikgu tu. Dan apa yang kamu semua dapat, kamu semua kena baca sendiri dan cikgu akan nilai. Betul ke tak sebutan kamu ni? Boleh tak boleh? Boleh. Dah, cikgu minta Zarif dululah. Zarif. Okay, Zarif. Cuba ke depan dulu. Pergi ke depan. Baiklah, cikgu nak kamu tekan dan baca perkataan ayat yang kamu dapat. Cikgu boleh tekan dulu, Zarif? Okey. Minta dapat yang senang-senang sikit. Baiklah, Zarif dapat perkataan ni.
nak minta Zarif baca. 1, 2, 3. Ayah saya hebat. Sekali lagi. Ayah saya hebat. Pandai, beri tukar kepada Zarif. Sebutan yang sangat jelas. Pandai. Okey Zarif duduk. Terima Terima kasih. kasih guru. Seterusnya Arif. Arif boleh bangun dulu. Boleh pergi ke depan. Tekan sendiri macam mana Zarif buat tadi dan baca apa yang Zarif dapat. Arif dapat. Maafkan cikgu. Okey. Dia boleh baca? Ni nenek saya baik. Lagi sekali, cikgu nak dengar. Nenek saya baik. Pandai Arif. Arif boleh duduk. Murid-murid cikgu ni memang pandai. Semua pandai. Cikgu memang tak sangkal lah. Memang murid-murid cikgu ni memang pandai membaca, pandai meneka, semua pandai. Cikgu bangga ada anak-anak murid macam cikgu ni. Seterusnya, kelas kita lagi beberapa minit. Jadi cikgu minta setiap seorang untuk bagi tahu apa yang kamu rasa kamu dapat belajar hari ni. Cikgu minta Arif lah. Arif rasa hari ni apa yang Arif dapat belajar? Bagi satu je. Pertama, pada awal kelas tadi saya belajar huruf vokal cikgu. Huruf vokal. Okey, betul. Baiklah, Zarif pula. Terima kasih Arif untuk jawapan tu. Zarif, hari ni apa yang Zarif rasa kita dapat belajar? Kita dapat belajar membuat ayat je. Buat ayat. Pandai Zarif. Ayat pendek lah je. Ayat pendek. Pandai Zarif. Okey, Zarif boleh duduk. Pada hari ini sebenarnya cikgu nak tekankan sebenarnya tanpa kamu semua sedar, cikgu nak tekankan sebenarnya penggunaan huruf vokal di dalam ayat. Macam kamu semua nampak tadi, atuk, ayah, abang, ibu, itu semua menggunakan huruf vokal. Iaitu huruf vokal apa Arif? Abang guna huruf vokal A. Zarif, ibu guna huruf vokal I. Pandai. Itu sebenarnya cikgu nak tekankan. Tapi keluarga tu hanyalah untuk kita bersukaria. Nampak tadi cikgu kaitkan dengan keluarga. Atuk, nenek, ayah, abang semua. Dan secara tidak langsung juga kamu semua dapat mengetahui perkataan-perkataan dalam keluarga. Macam tadi kamu semua tahu, oh nenek yang mana satu, gambar abang yang mana satu. Walaupun ada yang salah, tapi tak apa, cikgu faham. Salah tu tak apa, kita belajar. Dan cikgu daripada jawapan Zarif tadi, kamu semua dapat belajar juga macam ni untuk kamu membina ayat dan sebagainya. Jadi cikgu rasa hari ni murid-murid cikgu sangat aktif dan sangat bagus. Jadi cikgu rasa nanti rehat, cikgu akan belanja kamu semua aiskrim. Boleh Baik. Untuk minggu depan cikgu nak kamu semua buka buku teks muka surat 32. Cikgu nak kamu semua baca terlebih dahulu. Nanti minggu depan cikgu akan tanya apa yang ada dalam buku teks muka surat 32 tu. Boleh? Boleh cikgu. Baik. Jadi tamatlah sudah kelas cikgu pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa balik minggu depan. Sebab hari ni hari Jumaat, jadi kamu semua akan bercuti Sabtu Ahad. Tapi jangan, ingat kamu semua boleh bersukaria. Kamu semua kena baca buku teks tu dan ingat, dan hari Isnin nanti cikgu akan tanya. Boleh? Boleh. Baik, boleh bangun dulu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, sama-sama. Boleh duduk semua. Baiklah, akhir sekali kita pergi kepada refleksi pengajaran, iaitu refleksi RPH kami bertiga pada hari ini. Secara keseluruhannya, pengajaran berjalan dengan baik dan objektif pembelajaran berjaya dicapai oleh kebanyakan murid. Murid dapat menyebut huruf vokal serta membaca perkataan dan ayat mudah berkaitan keluarga dengan bimbingan minimum. Penggunaan slide interaktif dan word wall berjaya menarik minat serta meningkatkan penglibatan aktif murid. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa murid yang masih kurang lancar membaca dan memerlukan bimbingan tambahan. Pada masa yang akan datang, guru akan menyediakan aktiviti pengukuhan yang lebih berfokus serta mengurus masa dengan lebih sistematik supaya semua murid mendapat peluang yang seimbang.
Baiklah. Dari refleksi ini kita dapat lihat bahawa ada murid yang dapat menguasai dan ada murid yang agak lemah pada permulaan tetapi boleh mengikut rentak secara perlahan-lahan. Jadi RPH ini berperanan penting untuk memastikan pelajar-pelajar di dalam kelas dapat menyebut huruf vokal dengan baik, dapat membaca ayat-ayat ringkas dan seterusnya mereka dapat membaca ayat, dapat menyebut perkataan itu dengan sebutan yang jelas dan betul. Baiklah, itu sahaja daripada kami bertiga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.